Saya Siti Nur Azizah dari 3 Fatona. Nama saya Jafari bin John dari kelas 2P. Tunggu dulu. Korang tahu tak maksud kejayaan tu apa? Kejayaan tu pencapaian atau keberhasilan seseorang dalam mencapai sesuatu maklumat yang diingini. Contohnya, mendapat keputusan peperiksaan yang baik, berjaya mencapai cita-cita, mempunyai pekerjaan dan kehidupan yang stabil, berjaya membahagiakan keluarga, mampu mengatasi cabaran dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ringkasnya, kejayaan bukan hanya tentang wang atau pangkat, tetapi tentang mencapai sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri. Jom kita tengok kejayaan sekolah PAUD Jaya. Inilah petang. Korang tahu, diorang dapat naik Johan. Padu tak coach diorang sampai diorang dapat naik Johan. Bukan senang nak main petang. Ni pula silat cekak Hanafi dengan cerita juara keseluruhan cawangan wanita. Tahniah kepada Ihsan Hakimi 3 Amanah kerana menjuarai pertandingan catur MSSPP peringkat daerah bagi acara perseorangan lelaki bawah 15 tahun, sekaligus melayakkan diri ke peringkat negeri pula. Ini pula latihan kemahiran menembak. Pencapaian untuk kadet lelaki ialah Johan Akif Hazi, Naib Johan Muhammad Imran, ketiga Ahza Haji. Kadet wanita Johan ialah Nur Khadijah Jasmine. Ogos 2026, Rabu, Karnival Inovasi Eksplorasi Sistem di Politeknik Seberang Perai. Kategori Robotic Challenge, Robotic Machine, Energi, Disease, Smart Energi, peringkat negeri. Peserta Akil Daniel 3A, Ehsan 3A, Dennis 3A, pencapaian tempat kedua. Ini pula bola tampar, tapi dorang dapat peringkat zon sahaja. Tapi Alhamdulillah, dorang dapat sampai peringkat zon dan berusaha sebaik mungkin untuk banggakan SMK PAUD Jaya. Ini pula bola baling. Alhamdulillah, dorang dapat membanggakan nama sekolah PAUD Jaya. Mereka sentiasa berusaha bersungguh-sungguh. Yang ni pula korang rasa apa? Mesti korang terfikir kan? Mestilah bola jaring. Bola jaring ni kalau tak padu, tak mungkin lah. Robotic Annual Challenge 2026, tarikh 12 Ogos 2026 pada hari Rabu. Masa 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Peserta ialah Mahfud bin Mazan 5A, Adam Hal Arif bin Johanif 5A. Ini pula olahraga. Alhamdulillah, ramai orang kata dorang semua ini berjaya dalam olahraga. Ini pula takraw. Alhamdulillah, dorang sudah membuat yang terbaik untuk tim mereka. Ini bola sepak. Mereka sentiasa berusaha bersungguh-sungguh di dalam bola sepak dan akhirnya mereka mendapat naib Johan di bola sepak. Mereka membanggakan nama sekolah PAUD Jaya. Kita dah sampai di akhir. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika silap perkataan dan lain-lain. Terima kasih.